Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya resepi untuk membina sebuah kerajaan yang hebat pada zaman dulu? Hari ini, jom kita bedah siasat ciri-ciri asas yang menjadi warisan negara bangsa kita. Kita akan tengok macam mana kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu membina tapak kekuasaan mereka yang kekal berabad-abad lamanya. Tapi sebelum kita mula, khas untuk anda yang tengah bersiap sedia untuk SPM, cara paling best nak kukuhkan pemahaman mestilah dengan buat latihan, kan? Apa kata anda layari www.mcqspm.com. Kat situ anda boleh praktis soalan-soalan gaya SPM. Percuma je, cuma perlu log masuk guna akaun Google. Senang? Okey, ini agenda kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan blueprint atau acuan sesebuah kerajaan purba. Lepas tu, kita akan zoom in pada 4 tiang utamanya: raja, rakyat dan wilayah, undang-undang, dan akhir sekali, kita akan lihat macam mana warisan ni terus hidup sampai sekarang. Jom kita mulakan. Bahagian 1, acuan kerajaan purba. Cuba bayangkan, kita ni nak bina sebuah negara dari kosong. Apa agaknya bahan-bahan asas yang kita perlukan? Jadi persoalan utamanya, apakah 4 ciri teras yang menjadi asas kepada setiap kerajaan awal di alam Melayu? Sebelum saya tunjuk jawapannya, cuba teka dulu. Pada pendapat anda, apa yang paling penting? Dan inilah dia jawapannya. 4 tiang utama negara bangsa. Kita ada raja, undang-undang, rakyat dan wilayah pengaruh. Keempat-empat ni saling berkait tau, macam kaki meja. Kalau satu tak ada, memang goyanglah. Pastikan anda ingat 4 istilah ni ya, sebab ia kunci untuk faham semua benda. Sekarang, jom kita tengok tiang yang pertama. Dan boleh dikatakan yang paling utama. Raja, paksi kedaulatan. Raja ni bukan sekadar pemerintah tau, tapi dia umpama jantung yang menyatukan seluruh kerajaan. Raja dianggap sebagai tonggak utama kerajaan. Maksudnya kat sini, baginda adalah simbol perpaduan, pelindung adat dan budaya, dan yang paling penting, penjamin keselamatan. Bila rakyat hormat pada raja, barulah kerajaan tu stabil dan makmur. Yang menariknya, wujud satu kontrak sosial yang tak bertulis antara raja dan rakyat. Macam ni, raja beri perlindungan dan jaminan keselamatan. Sebagai balasan, rakyat pula berjanji akan taat setia sepenuhnya. Ia satu hubungan dua hala yang mengukuhkan lagi kerajaan tu. Adil kan? Ini membawa kita terus kepada tiang yang seterusnya, rakyat yang setia dan wilayah. Dua benda ni memang tak boleh dipisahkan. Lepas ni, kita akan faham macam mana kesetiaan rakyat itu sendiri yang sebenarnya melukis peta sempadan sebuah kerajaan. Jadi, apa sebenarnya maksud wilayah pengaruh ni? Ia bukan setakat tanah atau kawasan geografi. Definisi dia mudah je. Kawasan di mana rakyatnya menerima dan mengiktiraf pemerintahan seorang raja. Kuncinya ialah penerimaan rakyat itu sendiri. Ini konsep yang sangat-sangat menarik dan lain dari cara kita fikir pasal sempadan sekarang. Bagi kerajaan dulu, sempadan bukan garisan atas peta. Sempadan tu ditentukan oleh sejauh mana sampainya taat setia rakyat. Selagi ada rakyat yang setia, maka di situlah wilayah kerajaan. Unik kan? Nak tahu tak betapa seriusnya soal kesetiaan ni? Tengok je contoh dari kerajaan Sriwijaya. Rakyat dan pembesar akan buktikan kesetiaan mereka dengan meminum air dari inskripsi Telaga Batu dalam satu upacara khas. Ini bukan lakonan, tapi satu sumpah taat setia yang mengikat mereka kepada raja. Okey, kita berhenti sekejap. Kalau anda rasa penjelasan ini bermanfaat dan seronok, janganlah segan-segan untuk tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan dan subscribe saluran YouTube MCQSPM. Sokongan anda tu memang pembakar semangat kami. Baiklah, kita sambung. Tiang yang keempat, undang-undang, asas kemakmuran. Logiklah kan, mana-mana kerajaan pun perlukan peraturan. Kalau tak, memang jadi huru-hara. Undang-undang inilah yang pastikan semuanya berjalan lancar. Tujuan utama undang-undang masa itu sebenarnya sangat jelas, untuk jaga kebajikan rakyat dan pastikan kerajaan stabil. Ia bukan semata-mata untuk hukum orang salah, tapi lebih kepada nak wujudkan masyarakat yang aman, adil dan teratur. Dan jangan salah sangka, sistem undang-undang mereka ni canggih tau. Contohnya, Empayar Majapahit ada Undang-Undang Kutara Menawa. Kesultanan Melayu Melaka pula memang terkenal dengan Hukum Kanun Melaka. Adanya sistem macam ni membuktikan betapa majunya tamadun mereka pada waktu itu. Alright, kita dah sampai ke bahagian terakhir, warisan yang kekal. Macam mana blueprint yang kita bincangkan dari tadi, 4 tiang tu boleh diwariskan dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. 4 tiang negara bangsa ni, ia bukan dicipta sekelip mata oleh satu kerajaan. Ia satu legasi yang bersambung-sambung.
Sriwijaya dah letakkan prinsip asasnya, kemudian diwarisi dan digilap lagi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Dan bila Melaka jatuh pun, legasi ni tak mati. Ia diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau. Selepas kejatuhan Melaka, ceritanya tak habis kat situ. Sultan Mahmud Shah mengasaskan Kesultanan Johor Riau. Kerajaan baru ni bawa sekali tradisi-tradisi Melaka, termasuklah penekanan terhadap agama Islam dalam pentadbiran. Jadi, DNA Melaka tu terus hidup. Jadi, sebagai kesimpulan, 4 tiang ni, raja, undang-undang, rakyat dan wilayah pengaruh bukanlah sekadar ciri-ciri biasa. Ia adalah satu warisan yang kekal lama, bukti yang menunjukkan kewujudan sebuah negara bangsa yang matang dan tersusun di alam Melayu sejak dulu lagi. Sekarang anda dah faham konsep asas warisan negara bangsa ni. Rasa dah yakin? Apa kata uji sikit pengetahuan anda tu? Cara belajar paling efektif adalah dengan buat latihan. Jom, layari semula www.mcqspm.com dan cuba jawab soalan-soalan berkaitan topik ni. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Daripada semua warisan ni, tiang yang mana satu? Raja, undang-undang, rakyat atau wilayah pengaruh yang pada pendapat anda paling penting dalam membentuk siapa kita hari ini? Cuba kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana bersama saya.